Yang ketiganya ialah asyaba'u, kekenyangan minal ta'am, daripada makanan, kekenyangan yang melampau daripada makanan. Wa in kana halalan safian, meskipun makanan tadi perkara yang halal dan murni, maknanya bukan perkara yang syubhat. Dia makan daripada harta yang halal, harta yang bersih, yang tidak ada syubhat. Tapi tetap juga dengan sebab banyak makan ni, dia akan menyebabkan pintu syaitan terbuka dan dia menjadi akses bagi syaitan masuk ke dalam hati. Inna syab'a yuqawwi syahwat, kerana sesungguhnya kenyang itu memperkuatkan syahwat. Wa syahwatu aslihatu syaitan, dan syahwat itu merupakan senjata-senjata syaitan. Diaktifkan syahwat seseorang apabila terlampau kenyang, dia akan aktifkan, dia akan memperkuatkan syahwat seseorang. Maka bila syahwat dia dah kuat, dia mulalah berangan-berangan dengan perkara-perkara keduniaan, perkara-perkara yang menyenangkan nafsu. Wa yuqalu fi kasratil akl sittu khisalin, dan dikatakan bila orang tu dia banyak makan, dia ada 6 perkara mazmumah yang akan berlaku pada diri. Yang pertama, ayyadhhaba khaufullah min qalbihi, takut pada Allah Ta'ala daripada hati dia hilang daripada hati dia perasaan takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, hilang daripada hati dia rahmat kepada makhluk, rasa kesian kepada makhluk tu hilang. Li'annahu yadhunnu annahu kulluhum syuba', kerana dia menyangka semua orang kenyang macam dia. Yang ketiga, ayyaskilan, maknanya jadi berat daripada melakukan ketaatan. Yang keempat, idza sami'a kalam al-hikmah la yajidu lahu riqatan, apabila dia mendengar kalam-kalam hikmah daripada ulama, ataupun dia dengar kalam para nabi, kalam baginda Nabi SAW, ataupun dia tadabbur, dia cuba nak tadabbur Al-Quran, tapi perut tengah kenyang, la yajidu lahu riqatan, pasti dia tak dapat kelembutan dalam hati. Tu orang sembahyang tarawih itu dia jadi malas kan, sembahyang tarawih malas. Sebab tu bila imam baca pun tak dapat nak tadabbur, sebab waktu kita buka tu dah ada overload. Annahu idza takallama, yang kelima, apabila dia bercakap, dia berkata-kata bil mau'izah, dengan kata-kata nasihat, wal hikmah, dan hikmah la yaqamu fi qulubil nas, manusia tak rasa. Maknanya nasihat dan kata-kata hikmah tu tak sampai ke dalam jiwa manusia. Wasadis ayyujija fihi al-amrad, yang keenam, pelbagai penyakit akan menerpa ke dalam diri. Banyak penyakit akan timbul dengan sebab banyak makan. Jadi ada 6 perkara yang mazmumah dengan sebab banyak makan.